Yuska akan ambil Alza sebab dah tahu dah nak jual apa-apa. Baik kau ambil Alza. Kalau Azora dengan BYD, baik kau ambil Azora. Sasa ada peminat MPV kat Malaysia ni, dah lah kehausan MPV sekarang kan. Sebab Yuska ni satu, dia benda yang tak boleh predict harga jual. Dia pun tak tahu nak ambil harga berapa. Dia pun takkan ambil. Itu je. Dia pun takkan ambil kalau sebab benda tak clear lagi. So I think 2 or 3 years lagi kot baru dia orang akan start okay lah, boleh accept harga dia. Tapi aku rasa lah kita tak boleh deny revolution. Sebab macam kereta China, kereta EV, aku rasa dia akan ada harga. Sebab kenapa dia boleh ada harga, sebenarnya simple demand je, demand and supply je. Kalau demand tu banyak, contohlah 100 orang datang kat satu kedai Yuska cari kereta Cina dia. Of course itu dah lain lah. Of course lah, harga dia mah akan bila masa tu datang dia dah lain cerita lah. Lain cerita lah.